Loya apa kali tok, kami host Afisha bersama kita pun guest hari tok Farisha. Okay, hari tok kita sedang kakak hal hantu gi. No ya. Kita kakak hal kami mau tanya dengan Farisha about being adult. Is it hard? Selalu kan orang ada adulting tok kan susah. Yes. Kami mau dengar daripada kita lah. Apalah salah satunya yang membuatkan kita rasa adult tu sangatlah susah. Kita boleh cerita, okay? Kami suka Ai? tajuk tu. Oh, kita suka tajuk tu. Okay, sebab memang kami tengah experience juga. So, sebenarnya kami dah rasa macam seorang adult bila kami dari study which kami perlu start cari duit pun. Oh, maksudnya kita nang dari diploma atau degree kita cari duit pun? Kami start dari degree lah. Sebab waktu kami matrix, nya ada allow, ada membantu kami. Faham. Maksudnya degree tu nang degree kosong tu susah. lah. Memang kosong. Susah gila. Which kami sih mau lah macam menyusah parents 100% macam gantung lah. parents. Memang bayar SEM pun memang kami bayar pun. Sebab that's why kami ada kerja part time. Kami cari kerja part time kami. Kami nak degree ya. Okay, ada offer untuk kerja part time. Kami sure gila yang tak orang pun kenal muka kami. Oh, so ialah kerja kami. So ialah kerja kami. Si semudah ya tak orang naga kami macam nyatuk macam ilik-ilik je upanya. Si stres lah, inside kita sebenarnya. Stres lah sebab kita banyak benda yang kita tanggung lah as an adult. Gigi mek sulung. Aduh, sulung ini. Susah gig lah sebenarnya. Kak ya, apa gimana? Pressure lah. Pressure. Memang pressure. Kak ya, pagi gimana kakak? As an adult, kan zaman kini kan susah nak cari kerja. Apa plan kita yang membuatkan kita rasa tersekat kita mau sambung study tok kah, further kerja tok kah? Okay. Nak cari kerja, kami habis degree tok. Kami baru juga grad, saya dah baru grad kira tahun lepas. Bulan 11 kami baru grad. So, tapi kini tak belum ada kerja yang kita pun nak yalah. Kami adalah offer tapi kami simak lah cerita dulu. Okay, kami faham. Okay. Adalah tapi proses nak dapat kerja ya susah lah. Tapi nang benar lah. Sebab zaman kini susah gila nak cari kerja. Betul. Even dalam threads Mek Nangga pun dalam threads tengah famous nak threads. Kami lah orang mencari kerja di siap macam komplain lah. Susah nak cari kerja. Hantar resume ke email ke apa. Saya dah penuh nak layan. Kita Memang tahu si kena. Sebab kita saya ada kabel. Mun ada kabel buat senang sebenarnya. Dunia kini kita memang memerlukan kabel. So kita orang boleh lah connection yang banyak-banyak. Okay. Selagi kita orang boleh kenal dengan orang besar, kita orang kenal je, kita orang kawan je supaya ada kabel. Okay. Farisha dah boleh cari kabel lah supaya Farisha dapat kerja. Kita pun apa yang kita mahu lah senang cerita. Sebab zaman kini memang susah lah. Mun bab cari kerja tu memang susah sebab kita tangga terlalu ramai orang curi. Ya, orang curi. Maybe sebabnya orang dah tak susah nak pandang. Takut salah sebut pun susah nak. Yalah cik tahu apa nak pola nak saya dah palak dah penuh macam-macam. Nak cik kerja susah. Jadi orang pun dah cik tahu nak pola apa. Fikiran tercelaru buat kata orang. Sebab nyawa molah benda yakut, nyawa stres. Betul sih. Betul, stres sudah kerja. Kita in the middle age of 20. Okay. 20. Adulting is hard when people ask you when are you going to marry. Betul sih. Married cik gila lah. Saya dah lebih stres. Married makes you stress. Yang kami stres bila orang tanya, dah ada kerja sih. Bila dah ada kerja yang kami jadi stres. Sebab mak rasa macam pressure lah. Pressure gila, sebab pressure sebab kami rasa macam if aku pada belum ada kerja, Josh aku dah umur 24 tapi belum ada kerja macam benda macamnya kadang-kadang kacau kami pun mental juga sebenarnya. Benda-benda macamnya tapi tengah kita nak komplain
kita komplain hal hidup kita sih boleh juga. Kita perlulah pola something. Perlu pola something. So that jangan stay aja macamnya. Mesti gini je nak bergerak tu si. Gini je nak dapat kerja tu si. Macamnya. So right now kita memang cari kerja lah. So kita pun profession apa? Kita ambil study in apa? Kami ambil Science Cognitive. Science Cognitive. So any company yang tengah cari Science Cognitive, kita orang boleh boleh ambil Farisha. Dia lebih pandai tu si. Dia tengah mencari gila-gila tempat pekerjaan sebabnya anak sulung. Dia pun apa takut. Dia anak sulung. Dia perlukan tempat kerja yang betul-betul kerja. Ya, betul. Part-time is part-time. Yalah part-time kini kami still juga part-time. Tengah kita pula part-time, kita of course perlu cari full-time juga. Siapa nak tergantung sepenuhnya dengan kerja part-time kita. Terus gigit dengan ekonomi kini. Ekonomi mahal. Kini berpadah lah. Memang semua benar lah mahal. Gigit kita tengah nak adulting tu. Kita sebagai kakak gig ya. Kakak juga gig. Siapa nak tergantung dengan parents gila. Faham? Sekarang lah parents kita nak sepatu ke kita. Mestilah ke adik-adik kita juga nak. Betul. Kita sebagai kakak mesti tak ada rasa mengalah dalam partian nak. Faham? Kami ada rasa pressure bila Mek cari kerja nak. Okay. Mek padah lah. Sepanjang kami lekat grad sampai kami kini lah. Sampai kini. Mak Pak Mek memang non-stop tanya. Bila kakak nak cari kerja? Saya kena diam rumah aja. Mak Pak kami. Cubalah cari kerja ya. Saya kan diam rumah. Kita nak masak kita aja kah? Kami dulu masak ke rumah. Malaysia single lah. Nak mana ada company yang kita masih belum ada calon isteri Farisha tu pandai masak, pandai ngemas rumah, pandai berjual baju. Jangan. Yang lain cerita kita. Yang lain cerita. Sambung? Okay. Apa nak kakak tak dah lupa dah. Kerja. Cari kerja. Memang non-stop lah. Dari habis grad sampailah kami kini, mak pak memang non-stop tanya bila kakak nak kerja. So benda ya pun kadang-kadang stres juga sebenarnya. Stres sebab mak pak kita keep on remind kita, tapi kita yalah kadang-kadang ada masa kita terlalu lewa, is it? Gini? Sambil lewa. Tengah kita endah lah. Gigi tengah ada kerja part time, kita rasa kerja part time tu boleh jak tolong aku. Sebenarnya sih boleh juga tolong kita evennya part time. Benar. Kita perlu ada kerja yang memang kerja hakiki. Memang stable, memang memang yang kita boleh pola loan lah. Senang cerita. Betul. Untuk orang yang ada komitmen yang banyak. Contoh kami pun ada komitmen yang malah kami jadi stres sebenarnya. Mikir sini aku nak apa duit tak komitmen ku banyak. Komitmen ku banyak. Macam Cimululah. Cimululah cerita-cerita. Rahsia lah. Rahsia Indah. Macam yalah banyak komitmen lah. So kami kan macam kami dan kita masih waras. Boleh sih kita beri macam sedikit sokongan. I mean macam ni kita overcome benda ya. Overcome? Yes, adulting is hard. And then macam ni kita kawal diri kita supaya si jadi gila untuk benda ya. Faham sih? Sebab benda yang boleh ngaco mental kita, yang boleh torture kita sebab yalah orang pressure kita nak. Macam ni kita tulak benda ya. I mean dengan kita ada kerja part time aja, kita ada komitmen, macam ni kita pujuk diri kita lah. Okay. Kami tahu if kita orang memang patut terima nasihat daripada kami. Kami pun tahu nasihat Mek tu bagus ke si, tapi kami boleh pada gini nak overcome. Overcome rasa stres bila orang tanya bila nak kerja. Bagi kami si lalu dah ya. Yang kami fikir okay, aku akan cari kerja sampai aku dapat. Macamnya. Walah, orang si tahu by effort kita nak. Betul. Orang si tahu kita tu pun tengah cari diam-diam bukannya si. So kadang-kadang orang si nak angkat kita pola benda ya. Kan kita nak. Saya nak tunjuk. Aku tak tengah nak cari kerja. Tengahlah aku tengah cari kerja. Letaklah threats tiba. Letaklah threats nak. Sebab kini kan semua orang nak
semua nak ke viral. Takah threads. Oh. Threads penuh untuk orang nak nanggai. Threads banyak ke? Macam banyak isu semasa. Ya Allah, nyala juga daripada TikTok semua benda ya. Sumpah nyala juga. TV lambat olehnya. Nyala juga. So, yalah, pun kita nak cari kerja, kita boleh cari lamnya. Betul. Tapi Sarawak tu susah nak cari kerja. Tapi banyak juga, kita nak cari kerja, banyak kerja tempat platform tak orang boleh cari. Macam LinkedIn pun tak orang boleh. LinkedIn ke? Kan LinkedIn lah? LinkedIn. Asalnya pun disebut tak lah. Insya Allah pun tak orang boleh cari juga. Threads pun ada nangga. Orang tengah cari vacancy, tengah nak cari kerja pun ada juga. Tapi sometimes saya si cun dengan kita pun naknya. Faham kah? Macam kita sains kognitif. Tapi yang dia minta quantity surveyor. Yalah, memanglah jauh lah. Jauh gila ya, jadi macam susah lah juga. Okay, macam tu. Kan sekarang tu kita ambil sains kognitif. Adakah kita mau pilih pekerjaan kita based on apa yang kita study? Okay. This one no. Kami pun ada juga baca banyak threads tentang tu. Apa yang ambil di you, kedak apa yang kerja kini. Macam mana? Bercanggah lah. Bercanggah. Which bagi kami, zaman kini susah kita nak memilih kerja. Ambil je menada. Apa peluang di depan mata, bila dah kita dapat peluang kerja ya, kita ambil je. Yang penting kita suka and enjoy kerja ya. Apa-apa kita pun kita pun enjoy lah. Mun kita tak? Mun kami isi kisah. Tapi kami mun boleh kami mau still dalam bidang yang kami ambil di Yula, something yang kami memang interested, memang kami suka. Mun boleh memang mau ada kaitan ke apa kami belajar lah. Tapi if ada rezeki lain yang kami dapat, kami memang ambil ialah. Sains kognitif nyamu tu apa sebenarnya? Sebenarnya more to coding macam IT juga lah. Weh, budak pandai. Coding. Si juga. Humble lah. Si juga lah. Tapi ayalah macam IT indah nak. Experience. Kami indah. Gigi umur kita. Kami kini kan ambil civil engineering. Civil. Sekejap. Civil engineering. Tapi sejujurnya memang kita civil yang macam si Cun dengan kami berpanasan, pola tok apa semua nak. Kami expect. Saya expect yang ambil civil. So rupanya saya kena ambil civil. Rupanya kena orang ambil macam fashion ke, macam berjahit-jahit je. Business nak. Business. Yang memang rupanya tapi civil. Kami jangan pun si expect kami ambil civil lah. Ya je sebenarnya kami nak si expect. Tapi if kita tanya kami, either kami mau kerja ataupun yes kami mau kerja dekat civil, kami mau ambil pengalaman dulu. After kami dah rasa macam aku dah puas dah kerja tu. Kami akan sambung pola review je lah biasa. Kami je lah, tapi yalah dengan zaman kini ya Allah. Even kami anak bungsu pun kami sempat nak 100% bergantung dengan mak kami lah. Sebab kami rasa macam zaman kini barang terlalu mahal. Betul. Mahal. Lagi-lagi kita tu berperang. Minyak pula naik. Aduh, memang susah. Memang melonjak-lonjak harganya. Agak rasa susah adultingnya. Rasa susah untuk menjadi dewasa ya. Sangat susah. Macam lah. Jadi, tapi pesanan kami sambunglah belajar. Ya je. Kami pun ada struggle pun dalam diploma apa semua nak cari duit. Kami bukan takut apa Farisha. Kami takut in case lah satu hari bulan tiba-tiba kan zaman kini kan banyak case scammer. Apa? Scammer. Kan benda kan selalu berlaku dengan parents kita. Kami takut one day mak kami terkena kah, apa semua kah. At least kami ada duit medin pun as a backup. Macamnya. Benda yang ditakut kami lah, mesti takut benda lain. Kami takut duit kena curi. Sebab zaman kini susah cari duit. Kak ya. Sudah senang je kena scam. Duit hilang macam aja. Jahat ni. Jangan curi ya. Tapi kita perlu tahu gini nak.
dapat duit. Betul. Sebenarnya adulting yang hard, adulting tak sebab duit je sebenarnya Miasa. Mostly duit. Nak belajar ya, nak ada belajar susah gila sih juga. So kita ada kawan. Kita boleh belajar dengan kawan, kita boleh tanya lecturer direct. Sebab lecturer kini baik, banyak yang lecturer yang baik yang sebab right now dah banyak lecturer Gen Z. Lecturer kami umur 27 you. Muda you. Awak muda, nang muda lecturer kami. Saya dah. Ada rupang Untut namanya. Kelak kami share je ya. Kita omong kah? Minta omong kah komen lah depan. Minta kaya. Yalah, adik tu sih lah susah gila. Yang susahnya is duit lah. Kami rasa mun kami bercerita hal kawan kami lagi lah sakit. Adultingnya anak bongsu tapi nya perlu beri duit dengan abangnya sebab untuk beli susu anak buahnya. Nya anak bongsu, nya parentsnya cerai, bapaknya si gago ganyagi, maknya hanyalah housekeeping untuk hotel. Kita orang bayangkan housekeeping pun hotel gaji si besar. Nya perlu sara kawan kami ya juga. Dia perlu kawan kami tu terpaksa kerja juga. Kami nang kesian dengannya. Kami rasa adulting yang nya lagi lah teruk dari kita. Betul. Nya terpaksa cari duit sambil nya belajar dan nya merantau di negeri orang. Memang susah bila dah merantau dekat negeri orang. And then perlu macam apanya pun survive ke diri. Perlu survive ke diri and then yalah ada benda nak tanggung. Bak kata kita perlu tolong abangnya. And then ada maknya juga. Susah lah. Kita tahu sih dia makan apa aja. Nasi dengan sayur aja. RM3. Dia terpaksa makan dia aja. Tangga struggle this year. Ya antara memang adulting pun experience. Memang struggle lah. Kami sebagai kawannya. Mun kami makan dengannya, kami akan tawarnya. Ambil je apa yang kau mau. Sebab kami tahu si selalu makan dengannya ke kafe ya. Sebab nya asrama, nasi baik nya dapat asrama. Oh iyalah. Asrama nasib juga lah. Nasib baik. Susah haginya. Nasib. Betul. Oh wow. Oh wow. Berapa banyak ya? Adalah banyak lah. Tapi yang reply sikit. Tapi insya-Allah kami dah interview. Oh dah. InsyaAllah lah. InsyaAllah kami kena terima. Kami dah di interview hari ya. Amin. Tengah nunggu kena accept. Amin. Kami nunggu kena accept lagi. So memang kami memerlukan kerja lah. Kami haraplah dapat terima supaya parents kita si tuyak tak lagi. Kakak bila nak kerja? Stres tak si tiap hari tak ya? Kadang-kadang kami rasa bila soalannya keep on ditanya. Bukanlah keep on ditanya. I mean, bila awal pagi nak kadang-kadang otak kami tiba-tiba terfikir. Kan aku nak pula kerja tu. Tiap masa berkemas rumah, masak tiap hari. Kak ya, lo kak habis masak, apa? Tidur. Macam ya. Main tipon. Dia ajak lah. Ya difikir kami macam. Memandangkan Farisha pun dah share yang pun yang kena. So, that's all from Farisha. Ni tahu kami akan jemput Farisha untuk next session. Please. Kami tanya about apa tu ciri-ciri lelaki yang suka kan. Kita banyak topik kita yang kita boleh tanya dengan Farisha. Okay, kami end. Kami angkut podcast here. Bye.